saya punya tempat lahir tu macam pelik sikit sebab saya lahir atas kapal terbang waktu nak keluar negara. Jadinya ada macam dua kewarganegaraan. Waktu tu nak pergi ke, betul tu nak masuk sepanjang Korea. Dan sebenarnya saya orang Dubai. Jadi saya Dubai. datang ke HQ hari ni daripada Dubai. Okey. Kat sini. Macam? Saya kat Dubai. Dubai? Yeah. Oh, raya kat Dubai? Ya. Kampung saya kat Dubai sebenarnya. Oh, patutlah boleh nyanyi lagu Habibi Habibi. Ya. Atuk dengan nenek saya kat sana. Oh, patut dengan nenek dekat Belah ayah. Kalau mak belah mak dekat Johor. Oh. Jadi saya biasa raya pertama dekat Dubai dulu. Betul saya sembahyang raya kat Dubai. Oh. Raya kedua? Raya kedua masa kat Dubai. Dia biasa raya ketiga atau keempat baru kita balik Malaysia lah. Balik Malaysia lah. I born in Korea. You born in Korea? Yeah. You born in Korea and you work now Malaysia at Malaysia? Yes. I born in Korea and I work in Malaysia and Dubai. Ke Vietnam tapi tak jadi. Okey. Rupanya nak ke Korea. Waktu tu ayah saya tak ikut. Mak saya dengan mak saudara. Mak saya mengandung. Waktu tu saya tak tahu polisi yang macam kalau orang mengandung dekat naik atas kapal terbang tak boleh pergi ke negara lain ke. Saya tak sure waktu tu dah ada polisi tu ke belum. Mak saya mengandungkan saya. Lepas tu, dia naik kapal terbang. Lepas tu, mak saya waktu tu memang air ketubuh pecah waktu kadang kapal terbang. Dalam kapal terbang. Ya, dalam tu orang kata sempadan Korea, selatan dengan utara. Waktu tu betul-betul orang kata terpaksa emergency landing dekat Korea lah, dekat Korea Utara. Saya baca komen. Diorang dah pesan, jangan percaya. Saya pun was-was dah ni. dah lah korang baca diam lah. Allah, korang ni mula-mula cikgu ni nak percaya dah. Aku benci. Dia macam macam ketuban. Saya fokus. Sepadan. Dah lah. Lepas tu, tak apa, sikit lagi. Alang-alang dia panjang lagi. Panjang lagi lepas tu. Okey. So, lepas tu cikgu, minta maaf cikgu kalau mulut saya bokit lapis. Banyak sangat lapis. Okey. So, waktu tu emergency landing, betul-betul landing antara border Korea Utara dengan Korea Selatan. Okey, waktu tu memang dah tak tahu nak macam mana, tak sempat nak hantar ke hospital, saya dah terberanak kat tengah-tengah tu. Kamu ya. Saya tolong fahamkan cerita saya. Saya dah keluar daripada rumah mak saya tu dekat border tu. Jadinya waktu tu Korea Utara dan Korea Selatan, kita ni cikgu kalau melangkah je kat border tu, dia orang dah angkat senapang. Maksudnya macam tak Dia boleh macam tu. Korea Sambil Utara makan lah, betul. Korea Utara dengan Korea Selatan waktu tu dia orang merebutkan saya sebab kewarganegaraan. Sebab waktu tu Korea Utara pun Rebutkan awak. dia merebutkan saya. Diorang dah tahu dah cerita. Diorang tidak sambung lagi. Nampak tu? Diamlah aku. Aduh, cikgu ni. Menjelah aku. Selain suka menjerut, suka marah. Dengar je lah. Oh, wow sangat cerita dia. 10 kali ulang dah tu. Dah hafal?